Okey, geng. Assalamualaikum dan salam sejahtera, geng. Aku nak mengucapkan selamat Hari Raya Aidiladha buat semua seluruh rakyat umat Islam di Malaysia ini, geng. So, apa yang aku nak kupas, geng, pada hari ini? Berkenaan desas-desus mengatakan Encik Azam Baki akan dilantik sebagai penasihat kanan Perdana Menteri Malaysia. Iaitu orang kanan lah. Tugas-tugas khas ni orang kanan, Anwar Ibrahim. Di sini ingin aku ingatkan kepada Encik Azam Baki. Semasa Azam Baki memegang jawatan pengarah Ketua Pesuruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia, SPRM. Adakah tugas-tugas Encik Azam Baki pada ketika memegang jawatan itu telah selesai? Satu contoh, Encik Azam Baki telah membuat satu sidang media mengatakan Encik Azam Baki akan menghantar sepasukan pegawai penyiasat pergi ke UK, New Zealand dan sebagainya untuk menyiasat, untuk mencari harta-harta Tun Mahathir yang bernilai berbilion-bilion juta ringgit. Apakah telah terjadi dengan kes kesihatan tersebut? Sampai Encik Azam Baki pensiun, sampai Encik Azam Baki telah menghabiskan kontrak sebagai pengarah SPRM, rakyat Malaysia menunggu apakah hasil siasatan Encik Azam Baki terhadap tuduhan itu di sidang media. Apa dah jadi Encik Azam Baki? Dan sekarang ini pula desas-desus mengatakan Encik Azam Baki akan menjadi pegawai khas, iaitu pegawai kanan kepada Anwar Ibrahim sebagai Perdana Menteri. Hey, apa ni pasal apa ni pasal Azam Baki? Tak boleh nak berpecah dengan Anwar Ibrahim ni pasal apa? Tak boleh nak tinggal hijau Anwar Ibrahim ni dah. Kenapa? Nak kena kapak-kapak juga. Hang perlukan aku perlukan hang. Saling-saling memerlukan. Orang tua kata. Tak boleh duduk jauh, tak boleh berpisah walau seinci. Mesti duduk dekat. Walau apapun yang telah berlaku. Inilah yang terjadi sekarang ni. So, kepada Encik Azam Baki, buatlah sidang media mengatakan siasatan tersebut tidak berjaya. Siasatan tersebut telah gagal mencari bukti-bukti sekian. Baru rakyat percaya. Ini berdegar-degar dalam sidang media. Kita akan mencari harta Tun di United Kingdom. Harta Tun di Switzerland. Yang bernilai ratusan juta ringgit, bilion. Bilion-bilion. Mana dia? Apa hasil siasatan? Azam Baki. Nganga lagi Azam Baki. Dah tak ada. Apa hasil keputusan dia? Hang buatlah sidang media. Beritahu negara rakyat seluruh haram Malaysia ni. Kami semua nak tahu apakah hasil siasatan tersebut. Hantar pegawai penyiasat. Menghabiskan duit rakyat. Aku bayar cukai tau. Cukai aku dibayar untuk kerja-kerja kebaikan. Bukan kerja-kerja musibat. Kerja-kerja yang haram jadalkan perkara yang tak sepatutnya. Ini yang telah berlaku sekarang. Encik Azam Baki. Nganga lagi. Ni sekarang ni. Ura-ura nak jadi pegawai kanan pula. Pegawai kanan hang saja. Tak boleh nak berpisah dengan Anwar Ibrahim ni dah kenapa? Dan Anwar Ibrahim pun tak boleh nak berpisah dengan Azam Baki ni dah kenapa? Apa dia pasal apa? Orang geng, aku pun tak mau nak ulas panjang-panjang lebarkan Encik Azam Baki. Dia koyak dengan aku nanti. Cuma aku nak ingatkan kepada Encik Azam Baki. Apa hasil siasatan pencarian harta Tun, duit Tun yang kata simpan di luar negara tu. Beritahu negara Malaysia. Kami duk tunggu ni nak masuk 4 kali raya haji lah ni. Nganga lagi Azam Baki. Cuma jangan nak jadi pegawai khas lah, nak jadi pegawai pengiring lah, nak jadi pegawai itu, pegawai ni. Banyaklah hang punya pegawai. Alright, geng, apapun, kita jumpa lagi pada selepas ini. Alright, selamat. Why so serious?